Hai, Assalamualaikum. Saya Engineer Suzy dari Legacy Empire Properties. Tahukah anda apa yang dinamakan dengan tanah freehold dan leasehold? Baik, freehold dan leasehold ni dia adalah merujuk kepada pegangan pemilikan sesebuah hartanah tersebut. Tak kiralah tanah ke, rumah ke dan sebagainya. Katakan bila kita cakap pasal tanah freehold. Okey, jadi bila kita mempunyai tanah yang berpemilikan freehold, bermaksud dalam geran tanah tu dia ada tertera, ditunjuk situ sebagai pegangan kekal untuk selama-lamanya. Ini bermakna anda adalah owner untuk tanah itu untuk jangka masa, tidak ada jangka masa tapi untuk selama-lamanya. Kecuali tanah itu kerajaan nak ambil di atas sebab-sebab tertentulah. Mungkin untuk membangunkan tempat tu dan sebagainya. Tapi kalau dalam leasehold, katakan tanah leasehold, kalau ia rujuk kepada geran tanah tersebut, dia ada tulis itu pegangan pajakan tempoh 99 tahun, contoh kan. Jadi maksudnya anda adalah ownership anda kepada tanah itu hanyalah untuk tempoh 99 tahun saja. Tapi apa yang berlaku selepas tu, anda sebagai pemilik tanah masih boleh memohon di pejabat tanah untuk melanjutkan tempoh tersebut. Tapi kena bayar premium lah. Kecuali kerajaan negeri ada sebab-sebab tertentu, macam ada perancangan untuk membangunkan kawasan tu, mungkin tidak boleh dilanjutkan. Tapi sekiranya tidak, insya-Allah boleh diteruskan. Okay, jadi macam mana pula dari segi harga? Kenapa orang nak beli freehold? Kenapa ada pula yang nak beli leasehold? Okey, baik. Kalau kita kaji dari segi harga, katakan kita compare lah freehold dengan leasehold ni di kawasan sekitaran yang sama. So, jadi freehold ni biasanya dengan ciri-ciri yang sama juga. Jadi, freehold ni kebiasaannya mempunyai harga yang lebih tinggi lah berbanding dengan leasehold. Sebab leasehold ni dia ada tempoh kan. Especially kalau tempoh tu dah berkurangan. Jadi, harganya pun akan jatuh berbanding dengan freehold. Tapi walau macam mana pun ianya bergantung kepada lokasi. Kalau lokasi kawasan strategik, harganya masih boleh mendapat harga yang baik juga. Okey, selain daripada tu, apa yang membezakan kedua-duanya ni? Okey, kedua-duanya ni boleh dibeli, boleh dijual kepada bumi dan non-bumi. Kecuali ada sekatan-sekatan tertentu di mana ditulis itu hanya bumi putera saja yang boleh memiliki tanah tersebut. Sekiranya tidak, kedua-duanya bumi dan non-bumi boleh memiliki tanah freehold dan juga tanah leasehold. So, jadi saya rasa sedikit sebanyak anda dah mula boleh faham apa yang dimaksudkan dengan freehold dan leasehold ini. Sekiranya anda nak tahu lebih lanjut ataupun apa-apa tips hartanah ataupun nak mendapatkan hikmat nasihat hartanah, anda boleh hubungi kami di Legacy Empire Properties. Sekian.